Baiklah, saya sebenarnya tegas kalau mengajar bahasa Inggeris, saya tegas. Saya tak suka main-main, ya. Pakcik jangan main-main, ya. Pelajaran saya yang pertama pada hari ini untuk makcik dan pakcik yang sangat mudah dan mudah dipelajari. Cat cross the road. Makcik, cat cross the road. Cat? Lambat. Makcik lambat. Bila saya cakap saja terus, cat cross the road. Okay? Tapi saya faham baru belajar kan. Okey, pakcik, cat cross the road. Atau dalam bahasa itu bahasa Inggeris, bahasa Malaysia dia kucing lintas jalan atau kucing melintas jalan. Kalau kita nak cantikkan sikit lagi bunyi dia, kita boleh buat sometimes Cat Steven cross the road also. Kalau kita nak cantikkan ayat tu, sometimes or someday Cat Steven cross the road also. Cuba pakcik sebut, mungkin panjang sikit payah. Kita bagi pakcik, kita tengok pakcik ni apa. Sometimes Cat Steven cross the road also. Makcik pandai-pandai, cepat tangkap. Makcik flower. Flower. Bunga ya pakcik Itu saja saya nak ajar makcik. Maka saya nampak makcik muka cemas. Orang yang kurang dalam pengetahuan bahasa Inggeris, bila kita berhubung bercakap dengan dia, dia cemas. Kadang dia faham, dia nak balas balik lambat. Tapi tak apa makcik, jangan panik ya. Panik, bukan piknik, panik. Piknik, berkelak. Panik, cemas. Jangan duduk macam tu ya. Baiklah, pakcik tadi tu, pakcik ni memang cocok dia batuk. Asal ketawa nak batuk pakcik ya. Saya jarang libas kulit mulut saya. Tapi kerana orang tua saya hormat, saya jarang gunakan hutan. Kalau kanak-kanak dari jauh saja saya buat.